Okey, kita rasa dulu sebelum Cantik kongsi resipi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuih getas yang kita gunakan gula Melaka. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rangup. Kenapa Cantik suka kuih getas gula Melaka? Disebabkan gula Melaka ni kurang manis berbanding gula putih. Okay. Santan pekat ni kita campur dengan air ya. Air tu masuk sikit-sikit dulu. Okay, lepas tu kita gaul. Guna tangan je. Bismillahirrahmanirrahim. Air masuk bertahap ya. Ya, kuih getas ni favourite Cantik. Tapi Cantik tak suka kalau kuih getas beli dekat kedai. Sebab kalau dekat kedai, dia punya kelapa sikit korang. Betul. Ada juga guna gula Melaka, betul. Tapi tak banyak kak. Kalau dekat Indonesia, kuih getas gula Melaka ni ramai yang jual. Dekat Malaysia ada, tapi tak ramai. Bukan Cantik kata tak ada. Cantik kata selalunya kalau dekat Malaysia ramai yang buat ni sira gula putih. Kita ni sekarang live kak. Bila akak tengoklah ni dia meletup ke tak. Cantik aja kejadiannya. Boleh sampai coklat. Cantik suka goreng getas tu sampai coklat. Jadi bahagian luar dia rangup, dalam dia lembut. Kalau akak goreng getas tu masih putih bahagian luar, nanti bila kita makan dia lembek. Cantik tak berapa minat. Yang ni cara Cantik. Cantik suka bahagian luar tu berubah jadi coklat. Ya, bila dia dah jadi coklat, dia rangup. Sekarang kita masukkan gula Melaka yang kita dah tumbuk. Gula Melaka yang kita dah tumbuk. Sikit je. Air sangat-sangat sikit. Tambahkan daun pandan.